Okey. Mak saya dah 10 tahun. Rena ini binti Salikan. Dipersilakan. Happy. Lepas tu saya tak sangka saya boleh jumpa cousin-cousin saya yang dah lama dan yang tak kenal daripada kecil sampai 29 tahun ni baru kenal. Sebab sebelum ni memanglah kita dah belajar sejarah. Tapi bila dah found out yang kita ni keturunan Laksmana Bentan, I rasa macam teruja nak tahu lagi apa sejarah lagi, apa yang dalam dia lagi lah. Alhamdulillah lah. Dah berpuluh tahun tak pernah jumpa keluarga, boleh hari boleh jumpa semualah. Kalau dapat tiap-tiap tahun boleh buat, alhamdulillah juga. Terima kasih lah yang menganjurkan siapa yang jemput orang panggil Pak Ndak. Orang panggil Pak Ndak sini dapat jumpa semualah keluarga-keluarga. Saya sangat menyambut gembira dan menyambut baik kerana di luar dugaan kami ternyata di Malaysia banyak keturunan Bentan yang ada. Dan keturunan Bentan ini pula dapat bersilaturahim dengan bagus. Dan kami insya-Allah dari Bentan ini akan berusaha mempererat silaturahim kita bersama sebagai negeri serumpun.